Kementerian Komunikasi kini mempegiat kempen internet selamat pada semua peringkat komuniti susulan peningkatan drastik kes penipuan dalam talian yang merekodkan kerugian berjumlah 2.77 bilion ringgit pada tahun lepas. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Nii Ching berkata berbanding 1.28 bilion ringgit pada 2023 dan 1.57 bilion ringgit pada 2024, angka kerugian itu menunjukkan trend peningkatan yang membimbangkan dengan penipuan pelaburan tidak wujud penyumbang terbesar kepada jumlah itu. Investment scam bentuk dia adalah you bagi RM1,000. Nampak dalam akaun tu you memang nampak, oh saya sekarang dapat RM3,000. Jadi dia akan tambah. Dia akan tambah RM5,000. Dan nampak angka tu tambah lagi, ada return. Jadi dia akan tambah lagi. So for investment scam, memang kerugian itu memang sangat besar. Beliau yang ditemui selepas menghadiri program Santuni Komuniti bersama platform e-dagang Shopee di Felda Bukit Permai, Kulai Johor pada Sabtu berkata, kementerian menggunakan pendekatan berbeza mengikut kumpulan sasar bagi memastikan penyampaian mesej kesedaran digital yang berkesan dengan menumpukan buli cyber pada peringkat sekolah rendah. Bagi peringkat komuniti seperti di Felda, kampung dan taman perumahan, tumpuan adalah kepada isu scam. Manakala untuk penuntut institusi pengajian tinggi dan sekolah menengah pula, mereka didedahkan mengenai bahaya penipuan pekerjaan serta risiko akaun keldai. Setakat 30 April lepas, kempen berkenaan telah dilaksanakan di 10,134 sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan, Institut Pendidikan Guru dan IPT yang melibatkan hampir 900,000 peserta.